Tindakan susulan terhadap aduan orang awam dan maklumat risikan membawa kepada pelaksanaan operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis di sekitar Kanga dan Berseri. Dalam operasi yang melibatkan 3 operasi berasingan iaitu Ops Kutip, Ops Sapu dan Ops Jaja, seramai 8 pegawai penguatkuasa digerakkan bagi menjalankan pemeriksaan di 5 lokasi yang telah dikenal pasti. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 19 individu diperiksa sepanjang operasi tersebut. Mereka terdiri daripada 7 warga negara Malaysia, 4 warga Indonesia, 5 warga Myanmar, 2 warga Bangladesh dan 1 warga Thailand. Daripada jumlah itu, 6 warga asing telah ditahan selepas pihak berkuasa mengesan perkara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Mereka yang ditahan terdiri daripada 4 warga Indonesia, 1 warga Bangladesh dan 1 warga Myanmar. Selain penahanan tersebut, pihak Jabatan Imigresen Malaysia turut mengeluarkan 2 borang IMM29 iaitu saman kepada saksi bagi membantu melengkapkan siasatan berhubung kes berkenaan. Kesemua individu yang ditahan kemudiannya dibawa ke Depo Imigresen Kanga untuk menjalani proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkembangan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana maklumat daripada masyarakat boleh membantu pihak berkuasa mengenal pasti lokasi dan aktiviti yang memerlukan pemeriksaan lanjut. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan berdasarkan maklumat risikan serta aduan yang diterima daripada orang awam. Pada masa sama, tindakan penguatkuasaan akan dijalankan mengikut prosedur dan peruntukan undang-undang yang ditetapkan tanpa berkompromi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang imigresen. Kerjasama masyarakat dalam menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa juga dilihat penting bagi membantu usaha pemantauan dan penguatkuasaan, khususnya berkaitan pematuhan undang-undang imigresen. Apa yang berlaku di Perlis ini menjadi peringatan bahawa penguatkuasaan bukan sekadar bergantung kepada rondaan atau pemeriksaan secara berkala. Aduan masyarakat dan maklumat risikan turut memainkan peranan penting dalam membantu pihak berkuasa mengambil tindakan yang sewajarnya. Dalam masa sama, setiap individu yang berada di negara ini perlu memastikan dokumen, status dan urusan imigresen mereka sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Pergi ke pasar membeli petai, singgah sebentar membeli roti. Kalau undang-undang jangan pandai-pandai, bila diperiksa jangan salahkan kerani. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.